Wawasan Negara PRN kali ini. Bersama dengan saya ialah di sebelah kiri saya saudara Alif Ashraf bin Azman, merupakan Ketua Armada Bahagian Seremban. Sayap bersatu pemudanya dipanggil Armada. Dia ialah Ketua Armada Bersatu Seremban. Di sebelah kiri saya mewakili bahagian Tampin, di mana dia juga mewakili beberapa cawangan-cawangan yang bubar sekali di Tampin ini. Okey. Pertama sekali, kedua-dua dan malah kedua-dua calon Gemas dan calon Kelawang juga merupakan calon saat akhir yang memutuskan untuk bersama dengan Wawasan Negara dan kita bagi ruang untuk bertanding. Wawasan Negara memilih calon berdasarkan kelayakan dan kebolehan menang serta pengalaman. Maka justru itu adil bagi kami beri ruang kepada saudara Rizwan Ahmad di Gemas, sebaik sahaja dia menyatakan persetujuan untuk keluar dan bersama dengan Wawasan. Begitu juga saudara Denny Rais yang menjadi calon di Kelawang, sebaik sahaja menyatakan keluar dan bersedia untuk bersama dengan Wawasan Negara. Okay. Persoalan dia hari ini kita nak bagi tahu kenapa dan mengapa benda itu berlaku. Pertama, sahabat-sahabat ni keluar, Gemas ini, semua cawangan keluar dan bubar. Bersatu. Kecuali satu cawangan, iaitu cawangan Taman Sentosa. Dan juga di Seremban berlaku pergerakan armada keluar dengan Gamai bersama dengan Alif Ashraf. Begitu juga di Jelebu yang keluar secara beramai-ramai. Kenapa benda ini berlaku? Pertama, nanti kedua-dua akan bercakap. Soal dia ialah mereka kesan saat akhir. Alif ni ialah antara calon individu utama yang akan dicalonkan di Dun Lengging. Dia hubungi saya. Kerana apa? Kerana strategi bersatu meletakkan calon bukan untuk menang, tetapi untuk memecahkan undi. Nak jadi calon ni belanja pun banyak. Jadi kalau sekadar untuk pecah undi, bukan untuk menang, untuk pecah undi, maka mereka cakap mereka tak nak jadi calon. Begitu juga Dani di Kelawang dan juga saudara Ridwan Ahmad di Gemas. Mereka tak nak jadi calon hanya untuk memecah undi. Kedua, memecah undi untuk apa? Memecah undi bagi menggagalkan. Tumpuan mereka ialah menggagalkan gabungan PN dan BN, mengalahkan calon PN dan BN. Ketiga ialah operasi itu jelas sekali untuk apa? Untuk memenangkan calon PH. Jadi kami di peringkat Wawasan Negara, saya selaku di peringkat parti ialah Ketua Negeri, Penyelaras Negeri bagi Wawasan Negara. Kita terima baik kan sesiapa sahaja. Walaupun Wawasan Negara, kita tegaskan kita bukan Bersatu 2.0. Kita lebih daripada agenda itu. Tetapi kawan-kawan siapa saja, bukan daripada Bersatu, siapa saja nak bersama, you are most welcome. Dalam isu pemilihan parti, pemilihan calon, saya terlibat. Akhirnya, setelah mereka masuk, dikira kredit itu balik, kelayakan dan sebagainya, jelas saudara Ridwan bekas wakil rakyat di situ dan saudara Denny Rais, populariti dia kan, kita rasa dia layak untuk bertanding kursi tersebut dan kita bagi laluan. Okey, itu jelas. Saya jemput dulu saudara Alif Ashraf untuk menyatakan pendiriannya. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Alif Ashraf bin Azman, Ketua Armada Seremban, sebagai Naib Ketua Armada Negeri Sembilan, letakkan jawatan disebabkan oleh
pada hari 9 Julai, YB Hanif dia memakai telefon call daripada pemuda dia lah, iaitu Azrul. Dia pakai phone Azrul, call saya mengatakan, Alif, kamu bertanding dua lengging tapi pakai bendera bersatu. Memang sah saya calon untuk sebelum saya letak jawatan 13 Julai. YB Hanif call saya 9 Julai 11 malam. Dia menyatakan. Lepas tu saya berhubung dengan Cikgu Bat, saya kata apa yang perlu saya buat. Okey. Justru itu Cikgu Bat kata kita akan ada gabungan dengan BN dan mengatakan bersatu ni masuk bertanding hanya untuk memecah undi saja. Jadi saya tarik diri 9 hari bulan April, 13 hari bulan Julai saya letak jawatan dan saya menarik diri bertanding di Dun Lengging. Itu sajalah yang saya boleh ceritakan. Yang selebihnya Cikgu Bat akan sama. Okey. Itu daripada bersama dengan Ketua Armada dan juga merupakan naib Ketua Armada Negeri Sembilan. Dia Ketua Armada Seremban di peringkat Negeri Sembilan, dia naib Ketua. Rasa masam, Segarkan. rasa bawang putih, Segarkan. rasa menyengat. Segarkan. Selepas makan, Segarkan. Segar selepas makan dengan Eclipse. Armada. Bersama dengan saya juga ialah saudara Aziz Kamarudin. Aziz Kamarudin, naib Ketua Bahagian Tampin. Naib Ketua Bahagian Tampin. Di Tampin ini, apabila mereka menyedari strategi hanya untuk pecah undi dan membantu PH menang, maka keseluruhan cawangan juga turut keluar, kecuali satu cawangan je tinggal dengan bersatu ni. Dan kita boleh bayang, bersatu ni dia tak peduli apa dah. Ada satu cawangan pun dia tetap akan letak calon sebab attentionnya bukan untuk menang. Attention dia adalah untuk pecah undi dan membantu PH untuk menang. Saya minta saudara Aziz untuk bagi pandangan dan bercakap. Assalamualaikum, saya Aziz Jamaluddin. Merupakan pengasas Bersatu Tampin bersama dengan AJK saya, Amal Ujang dan Ketua Cawangan pada Julai 2024 itu kami di Gembas. Kami telah meletakkan jawatan seramai 6 ketua cawangan. Kali ini di atas disebabkan undi bersatu bersamaan dengan undi kepada Partai Harapan. Jadi kami tidak boleh terima keadaan ini. Kami meletak jawatan. Sebab ketika itu kami bersatu di Tampil telah nampak pergerakan bersatu ini ke arah kepada Partai Harapan. Okey, baik. Justru itu, dia mengingatkan kami balik dengan pendedahan Rafizi saat awal dia mufarakah keluar daripada PKR. Dia sebut bahawa Azmin Ali kerap berjumpa Anwar dalam dan luar negara. Kan? Jadi persoalan dia akhirnya hari ini kita nampak strategi gabungan ini. Kita nampak strategi gabungan ini dan kita percaya dan yakin bahawa seruan kita kepada seluruh pengundi Negeri Sembilan daripada pelbagai latar belakang kaum, latar belakang agama, latar belakang kegiatan sosial, saya bagi tahu bahawa jangan bazirkan undi anda untuk calon-calon bersatu. Sebab bersatu bukan nak menang pilihan raya, bersatu hanya nak pecah undi dan membolehkan Pakatan Harapan untuk menang. Dan undi bersatu sama dengan undi Pakatan Harapan. Okey, ada apa soalan? Okey, Tampin seluruh bersatu ada 7 cawangan. 6 cawangan bubar dan ikut sekali setelah tersedar dan nampak sangat strategi itu, maka 6 cawangan bubar, dia ada tinggal 1 cawangan sahaja.
Taman Sentosa Tampin. Itu tinggal satu je. Tu pun dia nak bertanding terus juga lagi. Jadi semua 25 kursi di satu yang bertanding ni sebenarnya atas alasan yang sama. Atas alasan yang sama. Contohnya di Ampangan. Ampangan ni isu dia nak lokal Ampangan. Kamu boleh hantar orang daripada Labu, sebelah Nilai ni, untuk bertanding di sana sebab attention dia bukan untuk menang. Attention dia ialah untuk pecah undi. Cukup untuk kalahkan calon PAS Perikatan Nasional di sana dan memastikan PH untuk calon PH Nazri untuk menang.